kita nak bercakap tentang satu isu yang sangat penting, iaitu kepercayaan orang ramai pada badan-badan amal. Baru-baru ni, kepercayaan ni betul-betul diuji dengan adanya beberapa siasatan besar. Jadi, dalam kupasan kali ni, kita akan cuba fahamkan apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir kutipan derma awam kat Malaysia. Ini soalan yang mungkin kita semua pernah terfikir kan? Bila kita menderma, kita ikhlas, kita percaya duit tu akan sampai pada yang betul-betul perlukan. Tapi, adakah ia sentiasa macam tu? Persoalan inilah sebenarnya yang jadi punca kepada siasatan besar yang akan kita bincangkan ni. Analisis kita pada hari ini semuanya berdasarkan laporan penyiasatan ni. Laporan ni menedahkan satu trend yang terus terang agak membimbangkan. Ia memaksa kita untuk tengok dengan lebih teliti macam mana duit sumbangan kita semua diuruskan. Jom kita mulakan dengan isu yang paling utama. Okey, kita mulakan dengan isu pokoknya. Pengkhianatan amanah. Bila kita memberi, kita sebenarnya meletakkan satu kepercayaan atau amanah pada satu-satu organisasi tu. Jadi, apa jadi bila amanah ni dikhianati? Dengar sini, ini bukan lagi cerita satu dua kes yang terpencil ya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, kita panggil SPRM kan, dah nampak satu corak yang sangat membimbangkan. Bayangkan, organisasi yang kita harapkan buat kerja-kerja murni, tiba-tiba didapati salah guna duit yang diamanahkan pada mereka. Ini bukan lagi salah kira-kira, tapi dah jadi satu masalah yang lebih besar, lebih sistemik. Jadi, bila corak ni dah dikesan, macam mana pihak berkuasa bertindak? Nah, siasatan yang dilancarkan inilah yang mula mendedahkan betapa besarnya masalah ni sebenarnya. Cuba tengok garis masa ni. Nampak tak betapa cepatnya isu ni membesar? Daripada satu kes tahun lepas, kita terus lompat ke awal tahun 2024 dengan siasatan yang melibatkan jumlah wang berkali-kali ganda lagi besar dan lebih ramai orang ditahan. Ini isyarat yang jelas tindakan tegas memang sedang diambil. Corak operasi dia pun jelas. Sasaran utama dia adalah kita, orang ramai yang prihatin dengan guna isu-isu kemanusiaan yang dekat di hati kita, macam konflik di Palestin, Yaman dan Syria. Cara kutipan derma pun moden, guna media sosial supaya cepat viral. Tapi cara selewengnya klasik. Duit dari akaun amal dipindahkan terus ke akaun syarikat atau akaun peribadi. Okey, bahagian seterusnya ni mungkin akan buat anda terkejut sikit. Jom kita tengok angka-angka sebenar yang terlibat dalam siasatan ni. Skalanya memang sangat-sangat besar. Okey, sedia 70 juta. Ya, 70 juta ringgit. Inilah jumlah derma orang ramai yang disyaki diselewengkan oleh sebuah NGO besar yang tengah disiasat sekarang ni. Cuba kita berhenti sekejap dan bayangkan, dengan duit sebanyak tu berapa banyak sekolah boleh dibina, berapa banyak telaga air boleh digali atau bekalan makanan yang boleh dihantar. Banyak kebaikan yang sepatutnya boleh sampai. 41. Ini bukan nombor biasa. Ini adalah jumlah akaun bank milik NGO tu dan syarikat-syarikat lain yang berkaitan dengannya, yang telah dibekukan. Bukan satu, bukan dua, tapi 41 akaun. Ini menunjukkan betapa rumit dan berseliaratnya jaringan keuangan yang dorang bina mungkin untuk sembunyikan jejak duit derma ni. Dan daripada 41 akaun tu, inilah jumlah yang berjaya diselamatkan setakat ini, lebih 15 juta ringgit. Walaupun ia tak merangkumi keseluruhan 70 juta yang disiasat, jumlah yang dibekukan ni sahaja dah cukup besar untuk tunjukkan betapa seriusnya jenayah keuangan yang sedang berlaku. Lepas dah terbongkar semua ni, apa tindakan seterusnya? Jom kita lihat macam mana sistem undang-undang kita menangani satu pengkhianatan amanah pada skala yang macam ni. Proses dia sangat sistematik. Mula-mula, kumpul bukti dengan teliti, lepas tu barulah ada penangkapan dan pembekuan aset untuk pastikan aliran wang tu berhenti. Siasatan ni bukan siasatan biasa ya. Ia dijalankan di bawah akta-akta yang sangat serius macam akta SPRM dan akta pencegahan pengubahan wang haram sebelum kes dibawa ke mahkamah. Petikan daripada sumber SPRM ni memang tepat kena pada isunya. Saya ulang, melibatkan sumbangan orang ramai yang disalurkan ke dalam akaun peribadi untuk keuntungan peribadi. Inilah dia intipati pengkhianatan amanah yang kita bincangkan dari tadi. Dan ia menjelaskan kenapa tindakan undang-undang yang paling tegas perlu diambil.
Nah, perbandingan ni betul-betul bagi kita gambaran yang jelas. Tengoklah lonjakan dia. Daripada siasatan sekitar RM700,000 tahun lepas, sekarang kita berdepan dengan siasatan yang melibatkan puluhan juta ringgit. Ini bukan lagi peningkatan biasa. Ini macam satu letusan yang menunjukkan masalah ni mungkin dah lama membarah dan sekarang jadi lebih berani dan berskala besar. Selepas semua pendedahan ni, soalan yang paling penting sekarang ialah apa kesannya kepada kita semua sebagai penderma dan yang lebih penting, macam mana kita nak bergerak ke hadapan lepas ni? Graf ni merumuskan skala siasatan besar tahun ni dengan sangat jelas. Daripada hampir 70 juta dana awam yang disiasat, pihak berkuasa dah berjaya bekukan hampir 16 juta. Angka-angka ni, ia bukan sekadar statistik tau. Ia mewakili harapan dan kemurahan hati ribuan penderma yang mungkin telah dieksploitasi. Jadi, apa pengajaran terbesar dari semua ni? Siasatan ini adalah satu wake-up call yang sangat jelas. Untuk pulihkan balik kepercayaan, mesti ada ketelusan 100%. Kita sebagai penderma berhak tahu ke mana setiap sen duit kita pergi dan macam mana ia digunakan. Kebertanggungjawapan bukan lagi satu pilihan. Ia dah jadi satu kemestian. Kita akhiri kupasan kali ini dengan satu soalan penting untuk kita semua fikirkan. Bila amanah dikhianati, nak bina balik kepercayaan tu memang satu cabaran yang besar. Jadi, apa peranan kita sebagai penderma, sebagai masyarakat dan sebagai pemerhati pihak berkuasa untuk pastikan setiap ringgit yang kita sumbangkan dengan niat yang baik betul-betul sampai ke destinasinya?